Muhammad berusia 25 tahun. Tubuhnya berukuran sederhana, agak langsing, ukuran kepalanya agak besar, berbahu bidang. Manakala bahagian tubuhnya yang lain sempurna kadarnya. Rambut dan janggutnya lebat dan hitam, tidak begitu lurus tetapi sedikit keriting. Panjang rambutnya di antara cuping telinga dan bahu. Dan panjang janggutnya sepadan dengan rambut. Dahi baginda indah terbentang dan matanya yang besar terbuka luas, dengan bulu mata yang sangat panjang dan kening yang tebal. Sedikit melengkung, tapi tidak bercantum. Dalam kebanyakan keterangan terawal, matanya dikatakan berwarna hitam. Tetapi menurut satu atau dua di antaranya, ia berwarna perang atau malahan perang muda. Hidung baginda mancung dan mulutnya lebar dan bagus bentuknya. Penampilannya sentiasa menyerlah kerana walaupun baginda membiarkan janggutnya tumbuh panjang, baginda tidak pernah membiarkan misainya terjulur di atas bibir. Kulitnya putih tapi agak keperangan kerana sinar matahari. Sebagai tambahan kepada ketampanan semula jadinya, terdapat cahaya di wajahnya. Sama seperti cahaya yang terlihat pada ayahnya, tetapi pada si anak ia lebih kuat. Dan cahaya ini sangat ketara pada dahinya yang lebar dan pada matanya yang amat bersinar. Khadijah sedar dirinya sendiri masih cantik, namun usianya 15 tahun lebih tua. Apakah baginda sudi untuk mengahwininya? Sebaik saja baginda pergi, Khadijah berbincang dengan seorang temannya bernama Nufaisah yang menawarkan diri untuk menemui baginda bagi pihaknya, dan jika mungkin untuk mengatur perkahwinan di antara mereka berdua. Kini Maisarah datang menemui tuannya dan menceritakan tentang dua malaikat dan kata-kata rahib Nestor. Khadijah lalu pergi menemui sepupunya, Warakah, dan menceritakan perkara tersebut kepadanya pula. Jika ini benar, wahai Khadijah, maka Muhammad adalah Nabi umat kita. Telah lama aku tahu bahawa seorang Nabi akan diutus dan waktunya kini sudah tiba, sebut Warakah. Sementara itu, Nufaisah menemui Muhammad dan bertanya kepadanya, mengapa baginda belum lagi berkahwin? Aku tiada kemampuan untuk berkahwin, jawabnya. Tapi kalau jalan dibuka buatmu dan jika kamu ditawarkan untuk disatukan dengan wanita yang memiliki kecantikan, harta benda, kebangsawanan dan kekayaan, apakah kamu akan bersetuju? Tanya Nufaisah. Siapakah dia? Tanya baginda kembali. Khadijah, jawab Nufaisah. Mana mungkin perkahwinan seperti itu terjadi buatku, kata baginda. Serahkan hal itu kepadaku, balasnya. Bagi pihakku, kata Muhammad, aku bersedia. Nufaisah kembali kepada Khadijah dengan berita ini.